Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah Masjid Al-Huda, Baling, Kedah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, ini kali pertama saya hadir ke Baling, Kedah untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan. Kedah bukan sebuah negeri yang asing bagi saya, kerana isteri saya berasal dari Kok Diang. Jadi Kedah ni macam kampung saya jugalah. Sebab sebelum memeluk Islam, sebelum berkahwin, saya tak ada kampung. Kampung tu kat Kuala Lumpur, orang kira bandar. Jadi balik ke kampung lah, begitu. Dan yang kedua adalah, bila kita melihat kepada tajuk pada pagi ini untuk kuliah subuh, saya merasa sangat wow. Sebab apa? Kerana biasanya bila kita bercakap tentang topik kuliah subuh, berat-berat. Nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu, roti canai, berat-berat. Baik, tuan-tuan dan puan, topik telah diberikan, maka saya akan fokus untuk melaksanakan tanggungjawab saya dan pengajaran daripada hijrah yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana saban tahun saya secara peribadi telah meraihkan sambutan awal Muharram hijrah ini sebagai seorang muslim lebih kurang 20-21 tahun. Tetapi isunya bukan berapa lama, tuan-tuan dan puan. Kita kena faham, apa-apa sahaja isunya bukan berkaitan berapa lama, berapa kali kita mendengar kuliah. Bukan. Tetapi isunya adalah berapa banyakkah pengajaran yang kita ambil yang kemudian kita jadikan itu sebagai pemangkin perubahan dalam hidup kita. Jadi bila kita lihat kepada topik itu, cubaan mencabar kedudukan Islam dan juga mempertikaikan hak-hak umat Islam, adakah perkara itu sekadar fantasi yang tidak berlaku, ataupun sebenarnya ianya adalah realiti yang memang sedang berlaku? Dan ianya adalah memang realiti yang sedang berlaku. Sesiapa yang cuba menafikan bahawa semua ini telah berlaku dan sedang berlaku dan akan terus berlaku, sama ada mereka ini adalah kazab, mereka itu adalah pendusta, ataupun mereka itu adalah orang yang cuba menafikan realiti bahawa semua ini sedang berlaku. Sama ada mereka ingin mengakui ataupun tidak, itu lain cerita. Tetapi sebagai seorang muslim, kita perlu celik, kita perlu tahu bahawa perkara-perkara ini telah berlaku. Namun kita akan berkata Islam itu terancam, tapi soalan yang betul-betul yang kita kena fikir adalah, benarkah Islam itu sedang terancam, atau sebenarnya umat Islam itu sendiri yang semakin hilang arah? Kerana kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan, Islam ni sumber kita ialah Al-Quran. Sumber kita adalah Al-Quran. Dan di dalam Quran itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijri surah 15 ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra ini, peringatan ini, Quran ini, dan kamilah, Allah lah yang akan menjaganya. Saya tak nak adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan merasa selesa. Kan Allah dah kata dia jaga, relax lah. Bukan. Tetapi soalannya adalah, apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memberikan satu jaminan bahawa dialah yang menurunkan Quran, maksudnya dialah yang menurunkan Islam, agama Islam ini untuk kita, dan Allah lah yang akan menjaga Quran, Allah lah yang akan menjaga Islam, apakah Allah memerlukan kita menjaga Islam? Tidak. Adakah Allah akan membiarkan agamanya ini diancam, akan dipupus, akan hapus? Tidak. Tetapi kita kena faham, itu adalah komitmen, itu adalah keyakinan kita sebagai seorang Muslim.
Kita yang percaya bahawa Islam tak akan dihapus, kita yang percaya. Tetapi orang yang tak beriman, mereka percaya ke tidak? Tidak. Quran pun mereka tak baca. Jadi nak percaya apa? Maksudnya bila Allah yang menjaga, Islam sebagai sebuah agama itu tidak terancam. Tetapi itu tidak bermaksud tak ada cubaan untuk mengancam. Tidak. Allah yang menjaga Islam itu sendiri. Bukan saya yang jaga, bukan tuan-tuan dan puan-puan, bukan mana-mana NGO, bukan mana-mana kerajaan, bukan. Tetapi Allah yang akan menjaga. Adakah Islam boleh dihapuskan? Tidak sama sekali. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan bermaksud untuk kita salah faham. Kerana saya tak kata tak ada langsung ancaman. Saya sebagai seorang pengkaji, saya bukan pakar, tapi saya kata saya sebagai seorang pengkaji yang seringkali berdepan dengan realiti masyarakat. Mungkin ada yang kenal saya, mungkin ada yang tidak kenal saya, dan perkara itu tidak penting. Kerana di akhirat kelak Allah tidak bertanya kamu kenal saya ke tidak, adakah kamu popular. Itu tak penting. Yang penting adalah pengajarannya. Ancaman memang wujud. Cubaan untuk melemahkan umat Islam memang wujud. Untuk menghakis identiti Islam memang wujud. Cubaan untuk menyamaratakan agama Islam memang wujud. Tetapi dia berlaku dengan cepat ataupun perlahan-lahan. Tuan-tuan dan puan, antara perkara yang perlu kita sedar adalah tidak semua benda berlaku secara terang-terangan. Kebanyakan benda itu berlaku secara perlahan-lahan. Saya nak kongsi untuk ada pengajaran untuk kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam, dan kemudian darinya diciptakan Hawa, Allah mengatakan hiduplah dan makanlah kamu di syurga ini, free. Lalu Allah hanya kata apa? Allah cuma kata jangan mendekati pokok itu. Pokok itu. Tuan-tuan dan puan, mendekati pokok itu. Satu je pokok tu. Tetapi untuk kita bayangkan di syurga tu, rasa-rasanya ada berapa banyak pokok? Tak terkira kan? Tak apalah, kita ambil contoh mudah. 1 juta, okey? Mungkin lebih banyak, confirm lebih banyak. Tapi kita ambil contoh 1 juta pokok. 1 juta pokok. Kita fikir secara logiknya adalah Allah kata jangan mendekati pokok itu. Adakah lebih mudah untuk Nabi Adam menjauhi pokok itu ataupun mendekati pokok itu? Mana lebih senang? Menjauhi satu saja daripada 1 juta, nak menjauhi lebih senang ataupun mendekati pokok tu lebih senang? Logiknya menjauhi kan, sebab betul kan? Menjauhi. Okey. Tapi kita kata dalam Quran Allah dah cerita, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dia mendekati pokok itu. Pernah tak kita terfikir Allah hanya kata jangan mendekati pokok itu, dan di syurga banyak pokok. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam boleh mendekati pokok itu? Dan tambahan, Allah Subhanahu Wa Taala kata, bagi tahu kepada Nabi Adam alaihissalam jangan mendengar kata-kata iblis kerana dia adalah musuh yang nyata. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita kat dunia ini dah ada orang bagi tahu fulan si fulan ini adalah scammer, jangan terpedaya. Tapi ada orang kena scam lagi. Macam mana tu? Kita rasa, bukankah aku dah bagi tahu kat hang, dia ni memang scammer. Yang hang dah kena tu pula apa? Pasal apa? Tuan-tuan dan puan, ulama bila dia kata bukan sebab Nabi Adam tak tahu. Bukan. Nabi Adam memang tahu iblis tu adalah musuh. Dia tahu sebab dia dengar kata-kata Allah. Dia tahu, dia ada ilmu tentang benda itu. Tapi apa yang Nabi Adam tak ada? Apa yang Nabi Adam tak ada adalah dia tak ada pengalaman bagaimana berdepan dengan tipu daya iblis. Dia ada ilmu,
tapi tak ada pengalaman berdepan dengan iblis. Dan sebab itu ulama kata, mana-mana muslim hari ini yang dapat Quran, yang dapat hadis, tetapi dia masih boleh terpedaya dengan tipu daya iblis, sebenarnya itu adalah satu bentuk kejahilan. Kalau dulu Allah tak bagi tahu macam mana dia akan tipu daya, tapi sekarang Quran Allah dah bagi tahu ke tidak bagaimana iblis akan tipu daya kita. Dan kita kena faham, bila kita sebut iblis dengan syaitan, syaitan itu perbuatan. Syaitan tu minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Ada tak dalam Quran Allah cerita dengan kita bagaimana syaitan-syaitan ini tipu daya kita? Dalam surah Al-A'raf Allah ada cerita, mereka akan serang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi hari ini kita tak nak bahas ayat tu lah, sebab kita nak ambil ibrah daripada hijrah Nabi, dan kita nak fokus kepada tajuk. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga bermaksud untuk Nabi Adam daripada sejuta pokok itu mendekati satu pokok itu telah bermaksud. Yang tak disebut dalam Quran adalah iblis dengan sabarnya, dengan perlahannya, dengan penuh strateginya, dia telah memperdaya Adam alaihissalam untuk melalui 999,999 buah pokok untuk dia mendekati pokok itu. Perlahan tak? Sabar tak? Sabar sungguh tak? Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Cubaan-cubaan ini dia tak akan kata dengan tuan-tuan dan puan-puan, kami akan menghakis identiti tuan-tuan dan puan-puan. Tak. Kalau macam tu tuan-tuan dan puan-puan, kita awal-awal dah reject dah. Tapi apa dia buat? Dia akan datang dengan seperti kawan kita, dia nak bantu kita. Tapi Allah dah cerita dah, mereka ni tak boleh percaya, kita tak boleh percaya kat mereka. Jadi dia berlaku secara perlahan-lahan. Identiti kita masih akan tetap memakai songkok, memakai kopiah, memakai serban, berbaju Melayu, tetapi itu hanya sekadar identiti luaran. Dalamannya kosong. Dalamannya kosong. Jadi tuan-tuan dan puan, ini yang perlu kita ketahui. Kita kata, contohlah, kita kata di Malaysia, hari ini tak ada siapalah, so far setakat yang saya tahu, tak ada siapalah yang datang ke rumah kita nak memaksa kita tinggalkan Islam. Sebab kalau ada orang datang suruh kita tinggalkan Islam pun, kita akan halau dia. Betul? Dan kita ada enactment, kita ada dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa agama, semua agama boleh diamalkan di Malaysia, dan agama Islam boleh disebarkan, tetapi agama lain tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Maka ramailah kita rasa, okey, Alhamdulillah, kita ada undang-undang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini orang tak perlu datang secara fizikal. Mereka tak perlu datang secara fizikal ke rumah kita. Apa yang mereka perlu buat? Telefon bimbit, kita jemput masuk. Kita jemput masuk. Saya pada musim Covid lepas, wow, bila kita sebut Covid ni, nak tak nak dah berapa tahun ni dah 2026 lah. Covid tu macam dia berlaku je kan. Sekarang sedang berlangsung Piala Dunia kan tuan-tuan, puan-puan. Saya macam baru balik je dari Qatar. Sebab masa Piala Dunia 2022 saya ada di Qatar untuk buat dakwah di Qatar. Tup-tup dah 4 tahun. Sekarang sedang berlangsung Piala Dunia pula. Saya baru pergi Qatar sebelum perang berlaku 1 Februari lepas untuk buat program. Saya jumpa dengan kawan-kawan di situ dan saya kata, kita macam setahun dua je tak jumpa. Tup-tup tahun ni dah World Cup. Tanda-tanda akhir zaman. Masa jadi semakin pendek. Kita tak sedar. Tiba-tiba ni semua dah berubah. Tak sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, nah, kita cerita. Bila kita kata tentang orang memaksa kita, semua ni, masa Covid, saya terima beberapa kes untuk bagi kita faham. Dia tak datang serentak, dia tak datang begitu terang. Dia secara pelan-pelan. Ini tidak seharusnya menjadikan kita
trauma. Oh, tak nak lah, tak nak ada telefon lah, tak nak lah, aku nak masuk dalam gua lah. Bukan. Itu sebenarnya Allah cerita supaya kita ada ambil pengajaran. Ada seorang ayah, dia hubungi saya, dia kata, bro, saya ada isu lah, saya nak jumpa dengan bro, saya nak bawa anak. Saya akan lebih trigger apabila ibu bapa hubungi saya dan kata, saya nak bawa anak saya jumpa bro. Sebab kebiasaannya, bila mereka nak bawa anak jumpa saya, dia sama ada berkaitan dengan maksiat, tetapi kerap kali bukan berkaitan dengan maksiat lah, kerap kali adalah berkaitan dengan masalah akidah. Contohnya, anaknya diambang nak keluar Islam, ataupun dah mengaku keluar Islam. Jadi saya jumpa. Waktu tu kita masih dalam COVID, tetapi boleh jumpa dah. Kan nanti ada orang ambil ceramah saya ni, kata, tengok Bro Firdaus ketika COVID dia buat perjumpaan. Bukan, waktu tu kita dah boleh jumpa. So saya jumpa. Dan apabila datang jumpa, bapak dia bagi tahu bahawa anak dia ni dah bagi tahu dia mengaku dia murtad. Mengaku anak dia mengaku murtad. Umur 16 tahun. Saya kata, murtad. Okey. Murtad masuk agama apa? Lepas tu dia tunjuk salib. Sebab anak dia pakai salib. So dia tunjuk. Okey. Saya faham kemarahan bapa dia. Lalu saya mula bercakap dengan anak dia. Saya kata, adik, betul ke apa yang ayah kamu cakap, yang adik ni mengaku dah murtad, masuk agama Kristian? Dia kata ya. Saya tanya lanjut, oh, sejak bila tu? Dia kata, bila waktu COVID tu, kita orang kan tak boleh keluar. Lepas tu kan belajar PDPR, kita kan kena menghadap phone, laptop, iPad, tab semua kan. Jadi bila habis kelas, kita ada banyak masa, duduk kat rumah, bukan boleh keluar ke mana. Tengoklah TikTok, dia kata. Bila tengok TikTok, lalulah dekat feed dia, dekat video-video dia. Lepas tu dia follow lah orang tu. Lepas dia follow, pelan-pelan dia rasa, macam best lah. Best lah. Okey, so awak murtad ni sebab best. Proses itu mengambil beberapa tahun. Bukan cepat, beberapa tahun. Lalu apa yang berlaku? Dia kata dia murtad. Okey, saya kata okey. Sebab saya pengkaji, saya bukan pakar. Saya kata, Uncle nak tanya sikit. Uncle. Saya kata, Uncle nak tanya sikit. Adik kata adik murtad, masuk Kristian. Betul, sebab tu adik pakai salib? Ya. Okey. Adik masuk denominasi yang mana? Adik tahu tak, dalam Islam ada berapa mazhab? 4 kan? Dalam Kristian, saya tanya kat dia, adik masuk denominasi yang mana? Dia kata, apa maksud Uncle denominasi? Saya kata, denominasi bukan mazhab. Bukan. Ada beza. Mazhab kita berbeza, isu fiqh, akidahnya sama. Denominasi, akidah pun berbeza. Dia kata, saya tak faham. Saya kata, adik ni Katolik ke, Protestan ke, Jehovah's Witnesses ke, Mormon ke, Seventh Day Adventist ke apa? Presbyterian ke, Methodist ke? Tak tahu. Satu. Nampak? Sebab dia nampak suka. Saya kata, adik, Uncle nak share. Ikut satu majalah, Newsweek, dia kata bahawa terdapat tidak kurang daripada 33,200 denominasi Kristian. Adik masuk yang mana? Adik pun tak tahu. Jadi apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ini adalah, usaha itu adalah sedikit demi sedikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi beberapa punca dan saya nak ambil sedikit pengajaran daripada kisah hijrah, dan kemudian kita lihat bagaimana kita boleh ubah sempena dengan makna hijrah ini. Sebab setiap tahun bila kita bercakap tentang hijrah, kita akan bercakap tentang perubahan. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak angkat tangan, tetapi cukuplah tuan-tuan dan puan-puan tanya diri, selama ini apakah bentuk perubahan positif yang telah berlaku setelah mendengar ceramah-ceramah makna hijrah. Dan kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, tak salah pun kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mengambil sempena dengan, kita suka bersempena kan? Tak salah pun. Tak salah kita nak mengambil bersempena awal Muharram. Saya tekad, saya ada niat, saya ada itikad yang saya nak berhijrah lebih baik. Tak salah. So kadang-kadang penceramah pun ada yang ceramah, dia kata,
Kita ni tak payahlah tunggu. Betul, itu terbaik. Tetapi tak salah. Of course, lebih baiknya adalah tuan-tuan perempuan, nak berhijrah kena tunggu awal Muharram saja ke? Tak. Nak berhijrah tuan-tuan perempuan, anytime. Bila-bila masa sahaja, kita terus tekad dan berhijrah. Nanti saya akan kongsi. Ada beberapa punca. Saya kongsi kenapa sebenarnya hari ini bukan Islam yang terancam, tetapi tak bermaksud tak ada ancaman, tetapi lebih kepada hilang umat Islam, hilang arah. Pertama, punca pertama, kita hilang keutamaan. Kita rasa cara kita memproses maklumat, kita rasa semua benda ni adalah sama keutamaan dia. Semuanya sama penting. Tetapi tuan-tuan dan puan, tak semua benda sama penting. Tak semua sama penting. Hatta nyawa sekalipun. Saya kongsi sebelum ada yang salah faham. Contoh, di dalam sebuah rumah yang terbakar, ada seekor anjing, ada seekor kucing, ada seekor ayam dengan ada seorang manusia dalam tu. Dan tuan-tuan dan puan hanya ada kemampuan selamatkan satu saja. Semua tu nyawa. Anjing, kucing, ayam dengan manusia. Nak selamatkan yang mana? Manusia. Tapi semua nyawa. Adakah semuanya sama? Tidak. Syaitan akan memperdaya kita. Sebab itu, dalam kitab Tablis Iblis oleh Ibnu Jauzi, antara yang dia sebut adalah tentang dia akan menjadikan tuan-tuan dan puan-puan ni semua ni adalah orang yang nak beribadat, betul? Sebab tu datang kuliah subuh, sebab tu datang solat subuh. Bagus. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala tablis iblis, perangkap iblis kepada kita yang nak beribadah ni, nak mendekati Tuhan ni adalah dia akan menyibukkan kita. Tak salah, bagus. Dia akan menjadikan seolah-olah, okey, aku kena solat duha, aku kena solat ni, kena zikir ni, kena zikir ni. Bagus. Kita kena faham yang wajibnya solat subuh. Bagus boleh buat solat-solat lain. Tetapi jikalau ada keutamaan yang lain, kita tak buat. Saya bagi satu contoh. Sehingga Umar Ibn Khattab begitu marah sekali. Umar masuk dalam masjid dan melihat lelaki yang sama je ada dalam masjid tu. Duduk dalam masjid, bagus tak? Bagus. Tapi Umar selalu nampak dia. Selalu nampak dia. Dan lelaki tu tak tua pun. Lalu Umar satu hari dia mendekati lelaki itu dan bertanya, "Hei fulan, apakah engkau telah berumah tangga? Engkau ada keluarga?" Dan lelaki itu kata, "Ya, saya ada family, saya ada isteri, saya ada anak." Okey. Dan saya nampak awak selalu dalam masjid je. Ya, betul? Awak tak kerja ke? Jawapan dia, Masya Allah, sangat Islamik. Allah akan bagi rezeki kepada aku. Adakah menafikan Allah bagi rezeki? Tak. Memang Allah bagi rezeki. Tapi untuk Allah bagi rezeki macam mana? Kena usaha. Lalu tahu tak apa Umar buat? Laki tu kira alhamdulillah nasib baik lah. So Umar kan terkenal dengan kata-kata dia apa? Biar aku pancung kepala dia. Kali ini dia tak pancung. Dia ambil tongkat dia, dia ketuk kepala dia. Dah, kau berampus dari sini, kau keluar dari masjid ni, kau pergi cari kerja. Kau ingat Allah akan turunkan duit tu dari langit macam tu bagi kat kau. Kau kena pergi kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa hari ini hari Jumaat? Dalam surah Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang selepas solat Jumaat, apa kita kena buat? Bertebaranlah mencari rezeki. Maksudnya ada keutamaan. Tapi hari ini kita umat Islam, kita seperti hilang keutamaan. Apa yang kita maksudkan dengan hilang keutamaan? Kita terlalu fokus kepada benda kecil. Okey, benda kecil. Contoh. Benda yang selalu kita akan ulang. Saya tak kata benda kecil ini tak penting, tetapi terlalu kita membesarkan benda kecil sehingga benda besar kita tak nampak. Saya tanya contoh je, saya tak tahu. First time kebaling kan? Berapa kerap dalam masjid kita mendengar ceramah tentang kepentingan kesihatan mental? Ada tak? Hari ini masalah kesihatan mental semakin menurun ke semakin meningkat? Meningkat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham jikalau
masjid ramainya orang Islam datang, benda-benda yang realiti ini tidak dibincangkan. Kadang-kadang kita akan kaitkan sebenarnya masalah mental ni sebab lemah iman kau kena solat lebih. Tuan-tuan dan puan, tidak. Dia tak ada kaitan. Bukanlah kata langsung tak ada kaitan, tuan-tuan dan puan, tetapi masalah kesihatan mental memang berlaku. Hari ini masalah keluarga ada berlaku tak? Masalah remaja ada berlaku tak? Kita punya solusi simple. Datang masjid, settle semua masalah. Seolah-olah masjid ni kilang, masuk kilang, keluar fresh. Waktu Ramadan, selepas habis tarawih, saya pergi buat dakwah di Dataran Merdeka. Dan bila saya menghampiri sekumpulan remaja, mereka melepak kat situ. Lalu saya menyantuni mereka dan saya tanya, adik, dari mana adik? Dia kata, dari solat tarawih. Oh, jemaah masjid mana tadi? Dia kata, kami jadi imam. Oh, kami jadi imam? Ya. Kami semua ni imam jemputan di masjid-masjid sekitar Selangor. Sebab kami belajar sekolah tahfiz. Oh, pukul 2-3 pagi melepak kat Dataran Merdeka. Tak apa. Tak salah pun, tak salah. Mungkin dia nak tahajud, ajak orang tahajud kat Dataran Merdeka, tak salah. Saya tanya lanjut. Saya kata, pukul 2-3 pagi ni adik buat apa dekat sini? Masa tu bukan 10 malam terakhir. Buat apa kat sini? Dia kata saya kenal abang. Okey. Tapi jawablah soalan dulu. Kenal saya tak kenal, tu bukan jawapan. Dia kata, kami rasa kosong lah. Dia hafal Quran, tapi rasa kosong. Maksudnya ada masalah mental, masalah remaja, masalah kesihatan mental, pornografi, institusi keluarga semakin lemah, pemurtatan secara halus. Kalau dalam masjid kita tak bincangkan benda itu, apa yang akan berlaku adalah kita akan menafikan seolah benda ini tak berlaku. Dan bila anak-anak kita, orang dewasa kita ada masalah mental, bukan masalah sakit gila, bukan dia ada tekanan, dia akan rujuk mana? Dia akan rujuk yang non-Islamik. Bila dia rujuk yang non-Islamik, apa yang akan berlaku? Wow, dia akan terjerumus dalam pelbagai perkara. Perkara-perkara seperti ini tak disentuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kongsi satu kisah. Nabi SAW, dia ada keutamaan dalam hidup dia. Ketika di Mekah, Nabi memang fokus berdakwah. Dan kalau boleh, memang Nabi nak berdakwah di Mekah, nak kembangkan Islam di Mekah. Tetapi apabila dia melihat Islam dan dakwanya di Mekah tidak begitu banyak berkembang, dan kemudian datang semakin banyak ancaman, apa Nabi buat? Nabi dia fokus, dia ada keutamaan. Fokus dia adalah kena berdakwah, sebarkan Islam. First, tahun ke-5, tahun ke-6, Nabi SAW hantar delegasi 80 orang pergi ke Habsyah. 80 orang. Jafar bin Abi Talib dengan Uthman bin Affan jadi ketua delegasi. Sebab apa? Nak memastikan apa sahaja yang berlaku di Mekah, at least kita ada geng-geng dekat sana yang masih selamat, boleh teruskan Islam. Tetapi bila mula dipulaukan, Nabi SAW fokus, ada keutamaan. Betul, kita nak berdakwah kat sini, tetapi kita kena standby. Standby apa? Lokasi baru yang membolehkan kita terus berdakwah. Lalu dihantar Mus'ab ibn Umair pergi ke Yathrib untuk reki, untuk cari jalan, untuk mulakan ekspedisi. Tetapi bila waktu-waktu haji, perjanjian Al-Aqabah bermula. Sebab apa ada perjanjian Al-Aqabah? Kerana mudah sahaja, kerana Nabi SAW ketika haji itulah ramainya jemaah-jemaah haji dari seluruh Arab ni datang. Dan waktu itulah Nabi SAW mendekati orang-orang dari Yathrib satu persatu. Nampak tak? Dia ada keutamaan, dia ada keutamaan, dia ada keutamaan. Hidup dia selalu ada keutamaan. Apa keutamaan kita? Dan secara jujurnya tuan-tuan dan puan-puan, saya walaupun saya buat latihan korporat, saya tak percaya kepada konsep work-life balance. Pernah dengarkan istilah ni? Work-life balance. Keseimbangan di antara kerja dan hidup. Seolah-olah apa yang dipropagandakan di barat adalah 50-50. Tak perlulah. Bukan. Saya tak percaya. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, pada setiap masa, pada setiap waktu dia ada keutamaan dia.
Contoh, adik-adik bila nak peperiksaan, adik-adik suka bermain, suka bersukan. Ketika nak musim peperiksaan, sukan akan dikurangkan, betul? Akan lebih banyak spend masa untuk belajar. Tapi adakah bermaksud tinggalkan solat? Tak. When you pray, kalau dalam Englishnya kita sebut, when you pray hard. Apabila kamu solat, solatlah dengan serius, solatlah dengan betul, dengan fokus. Apabila kamu kerja, kerjalah dengan betul. Apabila kamu bermain, bermainlah dengan betul, fokus. Jangan waktu bermain ingat solat. Ada keutamaan pada setiap waktu, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu kisah Abdullah ibn Umar. Dia datangi oleh seorang lelaki dari Iraq. Lelaki itu tanya kat dia, "Ya Abdullah ibn Umar, nak tanya, apakah hukumnya, apakah hukumnya jikalau, tentang apakah hukumnya jikalau pakaian ataupun badan terkena darah nyamuk?" Dia tanya soalan ni. Hukum? Abdullah ibn Umar waktu itu sedang berlaku kejadian pembunuhan di Iraq. Lalu Abdullah ibn Umar bertanya, "Engkau dari mana?" "Aku dari Iraq." Lalu Abdullah ibn Umar kata, "Wahai kalian, lihatlah. Ni, dia bertanya aku tentang hukum darah nyamuk terkena baju, terkena pakaian, sedangkan mereka ini telah membunuh cucu Nabi SAW, Husain." Maksudnya apa keutamaan dia? Dalam banyak benda kau nak bincang, kau bincang yang ni. Ketika umat Islam, sorry to say, ketika Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia pemerintah Mongolia telah masuk. Lalu, tetapi mereka dah masuk Islam. Mereka menakluk dan kemudian mereka masuk Islam. Tapi bila mereka masuk Islam, mereka masih minum arak. Jadi dia sebagai seorang alim, adalah orang pergi mendekati Syekhul Islam dan bertanya, "Wahai Syekhul Islam, engkau ni kan orang alim, orang yang hebat, orang yang pandai agama. Ni, mereka ni, Mongol ni, mereka dah masuk Islam, tapi tiap-tiap hari minum arak mabuk. Kenapa kau tak tegur dia orang?" Minum arak haram kan? Haram. Nampak ada keutamaan. Apa keutamaan? Ibnu Umar, Syekhul Islam dia kata, beginilah. Engkau nak mereka tak minum arak, betul? Engkau nak aku tegur dia orang tak minum arak, betul? Ya. Jikalau mereka ni tak minum arak, apa yang berlaku adalah mereka akan sedar. Dan bila mereka sedar, kalian telah tahu sejarah bahawa mereka ini adalah orang yang suka membunuh. Mereka ini gilakan darah, dahagakan darah. Kalau mereka sedar, mereka akan membunuh. Tapi kalau mereka mabuk tu hanya pada dia orang. Kamu nak mereka mabuk dan tak bunuh orang, ataupun kamu nak mereka sedar dan pergi bunuh orang. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Ada keutamaan dia. Hari ini kita fokus terlalu yang picisan. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah hijrah kepada lihat apa yang paling utama dalam kehidupan kita. Bukan setakat retorik, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi adalah kita hijrah daripada apa yang kita suka bincang. Kita suka bincang apa? Setiap musim sama. Cuba kita bincang, apakah kebaikan, apakah perkara yang bagus untuk agama kita. Kerana jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita akan tinggalkan setelah kita tiada adalah legasi kita, adalah ilmu kita, adalah perubahan kita. Keutamaan kita betul ibadah, tetapi kena faham, ibadah bukan setakat dalam masjid. Kerja juga ibadah, membantu orang lain juga ibadah. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan, keutamaan dia, Nabi SAW mengajar kita cara berfikir yang sangat bagus. Dengar kalau antara kita ada orang nak kita bantu selesaikan urusan dia, dengan sekejap lagi kita solat duha, tapi orang tu perlu selesaikan urusan dia sekarang, berapa ramai yang akan memilih menyelesaikan urusan dia berbanding dengan solat duha? Tetapi Nabi SAW, dia ajar kita, dia kata, untuk kalian
untuk kalian membantu seorang saudara kamu menyelesaikan urusannya dari awal hingga akhir adalah lebih baik daripada kalian beritikaf di dalam masjid aku ini selama sebulan. Tuan-tuan dan puan, kita bantu orang lain selesaikan urusan dia. Contoh, dia nak pergi tempat A, dia dah selesai, lepas tu kita bantu dia dan balik. Tak sampai sejam. Solat duha kan sebelum Zuhur pun masih boleh solat lagi. Tapi kadang-kadang tak. Aku dah biasa. Tuan-tuan dan puan, ini saya cakap jujur tau. Saya pernah ada staff. Dia merajuk, dia resign. Dia merajuk, dia letak jawatan. Letak jawatan bukan kerana saya tak bagi dia solat. Letak jawatan sebab dia dah terbiasa solat duha pada waktu tertentu, dan waktu tertentu itu kadang-kadang saya busy, saya perlu dia bawa saya ke sana, bawa ke sana ke sini. Dan dia kata, saya tak boleh. Saya kena solat duha pada waktu itu. La haula wala quwata illa billah. Kerja kamu amanah, dan kerja kamu itu amanah adalah satu kewajipan. Solat sunat itu solat sunat. Antara wajib dengan sunat bertembung, mana lebih penting? Tapi hari ini nampak keutamaan kita tersesat. Hanya kerana kita terbiasa, mesti kita biasakan macam tu. Tidak begitu, tuan-tuan dan puan. Dan seperkara lagi, tuan-tuan dan puan, saya tak tahu saya sampai pukul berapa. Saya boleh ceramah sampai pukul 9. Jangan risau, saya tak akan cerita sampai pukul 9. Saya nak kongsikan sedikit pengajaran daripada hijrah Nabi SAW untuk topik kita, tentang umat Islam hilang arah. Tuan-tuan dan puan, tadi saya dah sebut Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair. Pernah tak kita terfikir, tuan-tuan dan puan, ketika Isra' dan Mi'raj ada Buraq, tetapi kenapa hijrah tak ada Buraq? Sedangkan di antara Isra' dan Mi'raj dengan hijrah lebih bahaya kan? Hijrah lebih susah kan? Kenapa Isra' dan Mi'raj Allah sediakan Buraq, tetapi untuk hijrah Allah tak sediakan Buraq? Allah nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan dan puan, sebab Isra' dan Mi'raj bukan kehendak dan permintaan Nabi SAW. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW setelah meninggalnya Abdul Muttalib, Abu Talib, dan juga meninggalnya Khadijah, isteri dia. Allah bagi berita gembira. Tetapi apabila ini signal ke? Tetapi untuk hijrah, Allah nak bagi tahu kepada kita, untuk hijrah, maksudnya kita hidup kat dunia ni untuk hijrah memerlukan usaha dan strategi. Apa susah sangat? Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi Buraq kepada Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj. Apa susah sangat? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala sediakan juga Buraq untuk Nabi SAW pergi berhijrah, sampai dekat Yathrib, 400 lebih kilometer. Tak payah susah-susah, tak payah dikejar oleh Suraka Ibn Malik, tak payah diancam bunuh, tak payah bersembunyi dalam gua Sur, tak payah. Tetapi ada pengajaran untuk kita berkaitan dengan umat Islam hilang arah. Nabi, dia ada destinasi. Pertama, tuan-tuan dan puan, dalam apa jua hijrah, kita kena ada destinasi. Kita nak hijrah dari apa kepada apa. Dan kena faham, bila kita sebut tentang hijrah, dia mesti berkaitan dengan kebaikan untuk agama kita. Contoh, saya suka sebut contoh ini sebab ramai orang Islam kita masih tak sedar dan mereka cuba menghalalkannya. Riba. Saya tak tahu siapa di sini riba. Dikatakan oleh KWSB dikatakan ramai lagi orang Islam ni tak berpindah daripada akaun KWSP konvensional yang riba pergi kepada Islamik. Dan bila dilakukan wawancara kepada orang Islam, adakah kamu telah memindahkan, menukar akaun KWSB kamu daripada yang konvensional pergi ke yang Islamik? Belum. Bercadang untuk tukar tak? Tak bercadang. Kenapa ya? Oh, sebab KWSP kalau konvensional 6.5, kalau Islamik 5.5, kurang 1%. Jahil.
kerja di bank konvensional, buat forex, menghalalkannya dengan kata ada ulama yang menghalalkannya. Itu fatwa shopping. Itu tak berhijrah. Kalau kita berhijrah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, dia mesti ada satu destinasi yang kita nak tujui. Sebagaimana Nabi SAW, dia ada satu destinasi yang dia nak tujui. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Nabi SAW, dia ajak Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, jom kita berhijrah." Abu Bakar happy ya. Tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kita nak hijrah ke mana?" "Tak tahu, jalan dulu." Boleh ke macam tu? Hidup tak macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mesti ada satu destinasi yang kita nak hijrah. Sebab itu Nabi telah set target dia nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. So tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita kena identify, kita kena kenal pasti, sekarang ni saya dalam posisi apa. Saya tak sempurna, saya ada kekurangan. Saya nak mendekati Allah dengan lebih baik. Saya nak jadi apa? Minta maaf adik-adik, adik-adik tak perlu nak jawab tau. Saya interview ramai budak hari ini. Saya interview ramai orang, Gen Z dan sebagainya. Jangan kata Gen Z lah, kadang-kadang Gen Y ni pun sama. So, even belajar agama pun, pelajar agama, pelajar Universiti Islam sekalipun, mereka datang intern di tempat saya. Saya hanya tanya, bila mereka masuk, saya suka suai kenal. Dan ini kerisauan kita ya tuan-tuan dan puan-puan, yang ada anak-anak ni dan anak-anak yang kecil ni. Saya tanya kat mereka, "Okey, kamu sekarang belajar apa?" "Saya belajar dakwah, saya belajar Quran dan Sunnah, saya belajar ni." Mereka kata, "Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, bagus." Ambil degree, "Oh, Masya Allah." Saya tanya kat dia, "Selepas habis belajar degree ni, kamu nak buat apa?" Tahu tak majoriti jawab apa? Apa dia? Majoriti mereka jawab, "Tak pastilah, tengok dulu lah. Mungkin nak sambung master kot. Mungkin." Okeylah, okey. Katakanlah kamu dah sambung master. Lepas habis master, kamu nak buat apa? "Tak pasti lagi lah. Mungkin nak sambung PhD kot." Apa benda ni? Bagaimana umat Islam boleh begitu hilang arah? Tak tahu apa nak buat dengan hidup mereka. Tak tahu apa nak buat. Belajar agama, tak tahu nak buat apa. Saya pergi luar negara, jumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia di Madinah, di Mesir dan sebagainya. Saya kata, "Korang belajar agama kan?" "Ya, belajar agama." "Lepas balik Malaysia kan, korang nak buat apa?" "Nak bagi kuliah lah." Saya kata, "Ada orang nak jemput kau lah?" Ya je, confident je kan. Balik-balik aku nak bagi kuliah. Apa membezakan kamu dengan orang yang telah bagi kuliah? Kenapa orang nak jemput kamu kuliah? Ada ustaz-ustaz ni dah 30 tahun, 40 tahun berkuliah. Kenapa nak jemput kau? Tak tahu lah. Habis belajar balik Malaysia, tengok dulu macam mana. La haula wala quwata illa billah. Umat Islam hilang arah. Belajar agama, belajar akademik tinggi-tinggi, tak tahulah, habis dululah, habis belajar baru tengoklah nak buat apa. Bukan itu cara dia, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi SAW sebelum berhijrah, dia dah tahu mana dia nak pergi. Dia tak kata, "Tak apalah, hantar 100 sahabat, korang pergilah ke 100 Arab ni, tolong cek mana negara yang nak terima kita." Tak ada. Adik-adik pun sama, kita pun sama. Kemana kita nak tuju? Apa hala tuju kita? Nabi dah tunjuk, mesti ada petunjuk. Satu. Kedua, nak hijrah ini, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi boleh hijrah seorang-seorang tak? Boleh. Tapi sengaja Nabi SAW, dia tetap pilih Abu Bakar radhiyallahu an untuk berhijrah dengan dia. Nak bagi isyarat kepada kita, kalau kita ni nak berhijrah di jalan Allah, carilah sahabat yang boleh menemani kita. Cari sahabat yang boleh menemani kita. Kerap kali hijrah kita gagal, tahu sebab apa? Hijrah kita kerap kali gagal sebab kita dikelilingi oleh sahabat yang bukan sahaja tidak membantu, tetapi membantut. Maksud saya adalah, kita nak ke depan, dia tak tolong tolak, okey, kita boleh berjalan sendiri, betul? Tetapi sahabat ni bukan sahaja tak tolak, tetapi dia menarik kita ke belakang. Kenapa Nabi SAW bagi indikasi bahawa perumpamaan sahabat ni adalah
Sebagaimana jikalau engkau bersahabat dengan orang yang bertukang besi, walaupun kamu tak bertukang, bau badan kamu akan hangit. Tapi kamu bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, walaupun kamu tak pakai, kamu bau wangi. Hadis lain, Nabi SAW bersabda bahawa seseorang akan mengikut agama sahabatnya. Kita nak berhijrah, kita nak solat on time, kita nak berhenti isap rokok, tapi kita ikut kawan-kawan merokok. Macam mana kita nak berhenti? Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, sahabat itu sangat penting. Jangan percaya saya. Dia ada satu teori. Saya nak tuan-tuan dan puan sendiri fikir. Teori ini, bila saya baca tentang teori ini, saya terus teringat tentang hadis Nabi. Seseorang akan mengikuti agama sahabatnya. Teori ini apa? Teori ini mudah saja. Tuan-tuan dan puan boleh buat sendiri, adik-adik boleh buat sendiri. Kamu adalah 3 orang yang selalu kamu luangkan masa bersama. Contohnya, kamu ada kawan A, B, C. Okey. Kamu cuba bayangkan siapa kawan ni, A, B, C ni. Okey, tengok apa akhlak mereka, tengok sikap mereka tentang solat, tentang agama, tentang bercakap. Tengok 3 kawan ni. Kalau 3 kawan ni adalah 3 kawan yang suka mencarut, tengoklah kita pun suka mencarut. Kalau 3 kawan ini waktu solat dia tak endah, lihatlah kita pun adalah orang yang tak solat. Tak berapa endah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kedua, kena cari sahabat. Sahabat yang boleh menemani kita. Dan nak tahu sahabat mana yang baik tak baik, saya bagi guideline simple saja. Sebab dia ada topik yang lain. Saya bagi guideline simple saja. Sebab baru beberapa hari lepas saya ceramah di sebuah sekolah menengah. Budak-budak remaja. Budak-budak remaja ni dia tak boleh fokus sangat. Jadi saya bagi pendek je. Saya kata, untuk kita jugalah, sahabat yang baik dalam Islam adalah apabila dia berada di depan kita, dia sebut Allah, dia ingatkan kita tentang Allah. Apabila kita tak ada di depan dia, dia pula sebut nama kita kepada Allah. Saya ulang. Sahabat yang baik adalah apabila kita bersama dengan dia, kita di depan dia, dia ingatkan kita tentang Allah, dia sebut nama Allah. Tetapi apabila kita tak ada di depan dia, dia pula sebut nama kita kepada Allah. Maksudnya, bila kita ada dengan dia, dia sangat menjaga, dia asyik ingatkan kita tentang halal dan haram, tentang ketakwaan kepada Allah. Bukan bagi ceramah, tapi sikit-sikit dia akan, jom kita solat, jom ni. Dia tak akan lalai. Tetapi bila kita tak ada di depan dia, dia asyik sebut nama kita kepada Allah, iaitu dia berdoa, ya Allah, rahmatilah kawan aku si fulani, ya Allah. Dia sebut nama kita. Itu sahabat yang baik. Tapi kalau sahabat yang bila depan-depan dia, nama Allah langsung tak disebut, bila pula kita sebut nama Allah, dia kata, engkau ni boring lah, engkau nak ceramah agama, kau pergi masjid lah. Tuan-tuan dan puan, itu bermaksud sudah tiba masanya anda tinggalkan mereka. Bukan kerana memutuskan silaturahim ataupun ukhuwah, bukan. Kerana tuan-tuan dan puan tahu, dengan terus-menerus bersama dengan dia, sama ada kamu yang menarik dia kepada kamu, ataupun dia yang akan menarik kamu kepada tahap dia. Kedua, ketiga, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, strategi. Nabi pilih jalan yang berbeza. Nabi tak pilih jalan yang lazim. Nabi pilih jalan yang berbeza. Begitu juga kita dalam berhijrah, tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak berhijrah di jalan Allah, tetapi dia nak fikir, saya nak berhijrah di jalan Allah, tetapi saya nak jalan yang tak berliku-liku. Kalau kita ikuti jalan yang terbiasa, hidup kita akan biasa, tak akan jadi luar biasa. Nabi SAW, dia cari jalan, dia cari strategi, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia moden hari ini, ini antara highlight yang saya nak tuan-tuan dan puan kalau boleh ingat. Dia ada satu fenomena psikologi. Dalam bahasa Englishnya disebut sebagai narcissism of minor differences. Narcissism, perbezaan kecil. Narcissism, perbezaan kecil.
Apa itu narsisism perbezaan kecil? Idea ini dipopularkan oleh seorang pakar psikologi bernama Sigmund Freud. Dan benda ni benar. Narsisism perbezaan kecil ini bermaksud ialah manusia yang ada banyak persamaan manusia ada banyak persamaan, mereka akan lebih kerap bergaduh. Bukan kerana terlalu banyak persamaan maka mereka bergaduh kerana persamaan, bukan. Tuan-tuan perempuan perasan tak? Semakin tuan-tuan perempuan lama berkahwin dengan pasangan, semakin kerap bergaduh. Ataupun dah ada, malah nak bergaduh, dah tua-tua. Ataupun kalau orang tu memang rapat dengan kita, memang banyak persamaan, kita lagi kerap bergaduh. Tahu sebab apa? Bukan kerana terlalu banyak perbezaan. Kadang-kadang kita boleh ada 95 persamaan. Maksudnya perbezaan apa? 5% je. Tapi mengikut teori ini, dia kata manusia, dia ada narcissism of minor differences. Sebab apa? Kerana dia gagal melihat 95% persamaan yang dia ada. Lalu mereka akan hanya fokus 5%. Bayangkan 100% begini, 5% kat hujung ceruk ni. Sepatutnya lebih senang nak fokus kat mana? Yang 95 ke yang 5%? Yang 95. Tetapi manusia tak. So bagaimana kalau teori tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan perempuan nampak warna apa? Dekat tengah. Nampak? Akan ada yang kata hitam. Sedangkan warna putih lebih dominan kan? Kenapa tak cakap warna putih? Kan warna tengah. Kenapa mesti fokus yang tengah, yang hitam ni? Itu nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan perempuan, Nabi SAW telah mengajar kita bahawa jangan terjerumus dalam narcissism of minor differences, memfokuskan perbezaan kita yang kecil. Itu yang kita sebut sebagai hilang keutamaan dalam berhijrah. Kita nak berhijrah dari apa? Bukan daripada apa yang membezakan aku dengan dia. Kita nak berhijrah kepada apa yang aku sama dengan dia. Khususnya sesama umat Islam. Innama mu'minu wa ikhwah. Setiap yang beriman itu adalah bersaudara. Dan memang saya nak cakap terus terang, tak kisah tak dijemput di mana-mana pun. Sebab mata pencarian saya bukan ceramah. Sebab tu saya berani bercakap. Jadi saya akan takut bercakap kalau saya bergantung sepenuhnya terhadap ceramah. Tuan-tuan perempuan, muslimin dan muslimat, 2019 bulan Mac di Christchurch, New Zealand. Dan saya akan tutup dengan yang ini, sebab saya nak tutup dengan paling tinggi untuk kita berfikir. Ada satu insiden yang telah berlaku di Christchurch, di mana seorang pengganas berkulit putih yang bernama Brandon Tarrant telah menyerbu dan menyerang masjid di Christchurch. Lalu dia telah melepaskan tembakan dan membunuh 52 Muslim yang sedang bersiap sedia untuk solat Jumaat. Soalan saya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita yang ada narcissism of minor differences, yang hanya suka memfokuskan kepada perbezaan 5% berbanding dengan 95% tu, ialah ketika Brandon Tarrant dia masuk ke dalam masjid dan melepaskan tembakan. Adakah sebelum dia melepaskan tembakan tu, dia tanya, Haji mazhab apa Haji? Syafi'i ke? Okey, selamat. Hambali? Tak boleh. Oh, Hanafi, Maliki, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufi, Salafi. Dia pilih ke? Adakah Brandon Tarrant dia pilih? Dia tanya dulu ke? Kamu ni Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Salafi ke, Sufi ke, Tabligh ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hanafi? Ada dia tanya? Tak. Tahu tak kenapa dia tak tanya? Sebab musuh kita melihat umat Islam, tak kira mazhab apa, aliran apa, sebagai umat Islam, satu umat. Musuh kita melihat kita sebagai sama, semuanya sama. Tak kisah engkau Syafi'i ke, Maliki ke, Hanafi ke, Hambali ke, Syairah ke, Maturidiyah ke, Salafi ke, apa ke, kamu semua ni sama je Muslim. Sebab apa? Korang menghadap kiblat yang sama, rukun iman korang sama, rukun Islam korang sama, syahadahnya sama.
Nampak tak kadang-kadang kebodohan kita? Minta maaf saya guna perkataan ni. Kadang-kadang kena guna perkataan kasar sikit. Sebab tahu tak sebab apa? Musuh kita melihat kita sama. Kita pula melihat sesama kita berbeza. Asyik nak fokus benda yang berbeza je. Rukun Islam tu berbeza ke? Rukun iman tu berbeza ke? Syahadat tu berbeza ke? Kiblat lain-lain ke? Dah tu sama. Apa yang berbeza? Memang ada berbeza 5%. Saya tak menafikan tak ada perbezaan. Ada perbezaan. Ada. Tetapi yang berbeza tu 95 ke 5%? 5%. Nabi SAW berjaya membuktikan kepada kita melalui hijrah dia bagaimana dia mempersaudarakan Muhajirin yang dari Mekah dengan Ansar dari Madinah, sedangkan dari sudut kehidupan mereka juga berbeza. Sehingga kan Nabi SAW buktikan dengan apa? Sehingga kan Sa'ad ibn Rabi' Al-Ansari baru pertama kali jumpa dengan Abdul Rahman ibn Auf yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad ibn Rabi'. First time jumpa. Saya nak tuan-tuan puan-puan bayangkan, first time tuan-tuan puan-puan jumpa dengan saya yang nak berhijrah ke Baling. Baru kenal saya datang ke Baling dengan sehelai sepinggan, tak ada apa. Tuan-tuan puan-puan terus offer kat saya, Firdaus, macam inilah, awak datang ke Baling ni sehelai sepinggan. Saya ada tanah 2 ekar, awak ambillah 1 ekar. Saya ada 2 bini, kamu pilihlah mana kamu suka. Lepas saya ceraikan dia, kamu kahwinlah dengan dia. Tuan-tuan puan-puan sanggup tak? Dia kata cerai bini, bagi tanah pun tak nak. Betul? Tapi bagaimana Sa'ad bin Rabi' di atas keimanan, dia tidak melihat perbezaan itu. Apa salah aku nak bagi tanah separuh harta aku kepada orang yang baru aku kenal? Tak. Sebab tidak lain tidak bukan la ilaha illallah. Sa'id ibn Rabi' dia offer kepada Abdul Rahman ibn Auf separuh harta dia dengan salah satu isteri dia, pilihlah, nanti aku ceraikan, kau kahwin. Apa yang sedang kita bincangkan kat sini tuan-tuan dan puan? Hijrah tu bukan setakat retorik yang kita dengar ceramah dia setiap tahun. Hijrah itu adalah sesuatu yang kita amalkan. Maka antara keutamaan hijrah kita tuan-tuan dan puan, tak kala satu dunia sedang menyerang kita sebagai Muslim, tak kira mazhab, tak kira aliran, satu dunia menyerang kita, semuanya meriam mereka dihalakan kepada kita. Tahu tak kita ni apa? Hampir 2 bilion. Kita banyak meriam. Tahu tak meriam kita hala kat mana? Satu sama lain. Good job, well done. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, Islam terancam kadang-kadang kerana umat Islam kita yang hilang arah, hilang keutamaan, hilang fokus. Kita ada meriam, kita ada senjata, tapi senjata tidak dihalakan kepada musuh. Senjata itu dihalakan sesama Muslim. Asyik nak bergaduh sesama Muslim. Memang betul ada benda yang perlu diperbetulkan, tetapi tak perlulah dipolemikkan sehingga begitu besar. Tak ada keperluan. Hijrah ini ambillah peluang daripada ibrah hijrah. Saya sangat benci sesiapa yang bercakap tentang hijrah secara retorik tetapi tak membahaskan tentang realiti. Apa yang umat Islam kita perlukan hari ini adalah kesatuan sesama kita, tanpa mengira negeri mana, tanpa mengira parti politik mana, tanpa mengira dia ni suku kaum apa. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang majoriti Melayu ni nak dengar Cina ni bercakap? Tapi tuan-tuan dan puan-puan dengar bukan sebab saya Cina. Tuan-tuan dan puan-puan dengar sebab saya ni Muslim. Simple je tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah terjerumus tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai penutup, hijrahlah. Hijrahlah daripada melihat apa yang membezakan kita kepada hijrahlah kepada apa yang menyatukan kita. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, masalah dia bukan kerana gelap, bukan kerana ikan, bukan, tetapi kerana dia hilang arah. Dia keluar daripada tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Tetapi kita lihat apabila dia kembali kepada Allah. Bila kita kata kembali kepada Allah, kita ni kena ajar akal kita dengan emosi kita tunduk kepada perintah Allah. Allah suka apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebagai Muslim, wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah suka kita berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan berpecah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yunus alaihissalam bila dalam perut ikan,
Dia mengakui kesilapan diri dia. Hari ini kita kena merendahkan ego kita. Jangan kata, bukan salah aku, dia nak berpecah. Yang kita tuding jari ni dah kenapa? Nabi Yunus baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah, dan maha suci Engkau ya Allah, dan aku sesungguhnya daripada orang yang zalim. Sekarang ni kita kena bermula dengan mengakui kita menzalimi diri kita. Menzalimi diri dari apa? Dengan suka melihat keburukan, dengan suka melihat perbezaan antara kita, sehingga kita asyik tuding jari bila mana kita gagal bersatu. Ingat tuan-tuan dan puan, musuh-musuh melihat kita sebagai yang satu, maka lihatlah kita sebagai yang satu. Berhijrahlah daripada melihat perbezaan antara kita kepada berhijrah melihat apa yang sama di antara kita. Islam akan menang. Cubaan mengancam Islam pasti akan datang dan selalu akan datang. Tetapi tuan-tuan dan puan, jikalau kita tewas, bukan kerana mereka hebat, bukan kerana mereka kuat, sebab kita yang lemah, sebab kita tak nak tundukkan ego kita, mengakui keesaan Allah dengan mematuhi perintah Allah. Mengakui keesaan Allah bukan sekadar di bibir. Mengakui keesaan Allah adalah menundukkan akal dan nafsu kita mengikut perintah Allah walaupun tak suka. Saya akan tolong seorang tu walaupun saya tak suka dia. Sebab apa? Dia saudara seagama saya. Lihat dari perspektif itu tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah sejam. Jadi yang baik datang dari Allah, yang kurang dari saya. Ini kali pertama saya di Bali. Moga-moga ada lagi peluang untuk saya hadir ke sini. Kalau kita tak berjumpa lagi di sini ataupun di mana-mana, moga-moga kita dapat bersua kembali di jannah, insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan dan puan tak nampak saya, tanyalah Allah, di mana Firdaus? Ya, jangan pula tinggalkan saya seorang-seorang kegelapan. Ya, nauzubillah min zalik. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan jazakumullah khairan kepada Masjid Al-Huda dan tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang sudi bersama sehingga ke akhir perkongsian. Ada terkasar bahasa, saya minta maaf. Ada terkurang, saya minta maaf. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dari saya. Dan kita akhiri dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.